Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang berada di sebuah bandar bersejarah di utara negeri Perak, iaitu Bandar Warisan Taiping ataupun Rain Town. Nanti kita explore setiap bangunan-bangunan sejarah yang berada di sini. Khasnya untuk tetapan anda semua subscriber, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, sekarang kita berada di dalam kawasan stesen kereta api. Ini memang bukan sebuah stesen kereta api dulu. Dulu dekat luar sana ada jalan kereta api. Tapi sekarang dah tak berfungsi lagi. Okey, jom membawakan korang meninjau apa yang ada dekat sini. Kita tengok mana kita boleh masuk, kita masuk. Mana kawasan selamat, kita masuk. Tak selamat, kita tak masuk. Okey, jom. Ini bukan satu peninggalan sejarah di kawasan ini, yang mana ada juga perbuatan khianat terhadap bangunan ni, iaitu dengan membakar dekat dalam ni. Jadi bangunan ni dah tak macam dulu lagi. Dia dah tak selamat untuk macam digunakan itu akibat daripada terbiarnya begitu lama bangunan sejarah ni kan. Itu yang orang pun ambil kesempatan untuk ceroboh masuk dan membuat vandalisme dalam ni. Tak banyak yang saya boleh kongsi sebenarnya, sebab kawasan ni dah dikatakan musnah sama sekali. Tapi kalau nak tinggalkan, boleh, rasanya boleh tinggalkan yang rumah depan tu. Itu ya sebagai tanda kan, tanda sejarah yang bertapak kat sini. Jadi memang tak banyak yang boleh saya kongsikan dengan viewer semua. Jadi mungkin setakat itu sajalah yang saya boleh bawa sahabat-sahabat semua untuk merasai sendiri pengalaman sejarah yang berada di sini. So banyak struktur yang dah tak selamat, yang dah tak boleh lagi kita nak explore lebih lanjut kan. Jadi tak apalah, saya bawakan sedikit gambaran dia bagaimana. Nanti sehingga kita jumpa lagi. Bye bye.
Dinding retak berbisik tenang, debu sejarah menyelimuti, rahsia lama menanti di sini. Aku berjalan dalam